Akhirnya, Lan Pet Pet tampil memohon maaf dari hujung rambut sampai hujung kaki. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pelawak terkenal, Lan Pet Pet akhirnya tampil memohon maaf secara terbuka kepada pelakon Nur Fazura susulan dakwaan, melontarkan lawak berunsur double meaning yang mencetuskan kecaman netizen di media sosial. Lan atau Mazlan Ahmad, 57, mengakui tidak menyangka gurauan yang dilemparkan secara spontan itu boleh menimbulkan rasa kurang senang serta menyentuh perasaan aktris berkenaan. Untuk Fazura, saya minta maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Dalam tak sedar asyik melawak ada yang menyentuh hati dan perasaan Fazura, katanya. Kepada semua peminat Fazura dan senario, saya langsung tiada niat apa-apa pun. Saya hanya manusia biasa. Sekali lagi saya minta maaf terlepas cakap dan suasana. Waktu itu saya pun tidak sedar, katanya lagi. Susulan daripada itu, Fazura telah memuat naik satu hantaran di Instagram dengan menerima permohonan maaf daripada ahli kumpulan senario itu walaupun hati pernah terguris. Dia juga berharap agar kejadian tersebut menjadi pengajaran buat semua di masa hadapan. Susuli permohonan maaf secara terbuka oleh saudara Lan, Faz memilih untuk segera memaafkan seperti mana segera pula saudara Lan memohon maaf atas kehilafan anda. Ini kerana, walaupun hati pernah terguris, keinginan mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala adalah lebih utama, tulisnya.